Jadi kita tengok siapa tetamu jemputan tu guys. Macam ni lah member. Aku dah bayar, dah makan free, tinggal aku kat sini. Elok macam tu lah. Aku dah penat kat bodoh. Lin. Oh Lin. Lah Lino lagi. Aduh. Oi. Lin. Oi. Oi. Ngun. Cakap nak pergi Penang. Ha? Cakap nak pergi Penang. Bini ya? Hari ni lah. Bangun-bangun langsung aku jadi YouTuber. Tapi kita ada problem ni. Ha? Problem apa? Kereta tak nak. Ha? Aku tu pakai kereta abang. Abang aku pakai kereta ni. Lepas tu Ajim. Haji punya kereta turbo rosak. Aduh. Itu macam mana weh? Ni bangun-bangun ni aku suruh jadi YouTuber ni. Kena jadi YouTuber. Mana phone aku? Bangunlah. Bangun. Bangun. Aku bangun lah ni, aku bangun lah. Tu nak kena cari kereta ke apa weh? Lepas tu nak sewa kereta ke weh? Whatever ni kena cari kereta. Kalau nak program kita tak jadi. Asal aku musuh muka kan? Aku musuh muka kan? Oi, barai tu. So guys, welcome back to my YouTube channel Razim Bebe guys. So guys, hari ni oi barai lah. Memang cerita dia ni baru bangun tidur. Memang baru bangun tidur. Memang betul-betul baru bangun tidur ni. So, apa dia ni? Problem ni. Cerita sikit ni problem ni. The problem is kita tak ada kereta ni. Aduh. Itu masalah sebab abang aku pakai kereta. Haji punya kereta turbo rosak. Lepas tu macam mana? Solution dia kita kena cari kereta sewa. Nak kena pergi Penang kat tu hari ni. Ya. Nak kena pergi Penang kat tu. Hari ni kan, tentatif dia kena jadi lah. Aku memang saja tak mau mandi dulu. Baru kita mandi. Sebab nak cari kereta sewa dulu. So kita kena cari kereta sewa dulu ni. Dan macam mana ni? Cari kereta sewa. Tengah cari lah? Tengah mencari. Oh shit man. So kami cari-cari dulu. Sekali kalau dapat kami call terus. Macam serabut pula pagi-pagi nak kena rekod video. Kita kod AJ kan. Kita kod Dam. Kereta sewa berapa kat situ? Tak, tapi ada kereta sewa KPTM nak sewa tu. Ada nombor tak? Ada nombor tak? Saya aku kat Aput. Okey. Nak kena call orang pula. Ha? Tak bah cumi kau Aput Aku call put. Ah. Aduh. Okey. Aku lah Aput. Aku boleh ajar dah. Oi. Kira. Dia suruh aku ejar. Aku nak ejar kereta. Aku nak ejar awet. Kat mana ni? Selangor lah bodoh. Aku dah tulis start lah tadi. Bukan salah aku tu. Bukan salah aku. Tu Selangor. Bukan salah Kita kat Alostar ni. Jangan salahkan aku. Siapa tak jalan? Aduh. Tak mandi lagi ni. Duk cari kereta ni. Pening ni. Net verify kan. Try call. Tekan WhatsApp. Tekan link WhatsApp tu. Aku WhatsApp. Awak link tak boleh buka pula. Pakai phone aku lah call. Hello. Assalamualaikum. Salam. Ni Arka Rental Ya betul. Nak cari kereta sewa ni. Untuk bila? Untuk hari ni. Untuk hari ni kita cuma tinggal ada Azia baru lah. Beza je. Azia baru. Bezia berapa? Untuk sehari. Azia baru 1.3. Kalau beza Kalau beza 1.4. 1.4. Ya. Lepas tu Dengan Myvi ya. Myvi 1.5. maybe 1.5. Kita nak ambil kereta apa ni? Kalau macam tu ambil beza lah. Beza cik nak pick up ke? Dia tak ada delivery Kalau delivery dia 2 hari ke atas. Kalau delivery kat JP boleh lah. Oh. Nak ambil kereta kat mana? Atas Ambil saya kereta kat pun mana? nampak kat online. Kereta dekat bersebelahan Petron Kuala Kedah. Petron Kuala Kedah. Ya. Oh, Petron. Oh, okey, tahu. Sebelum JP. Ya, jauh siap. Okey. Tak apa. Nanti kami try. Ni macam mana nak, kalau nak selanjutnya nak tempah sebenarnya? Boleh WhatsApp kat nombor ni? WhatsApp nombor ni. WhatsApp nombor ni, okey. Saya WhatsApp dah. Ya. Okey, bye. Alright, terima kasih. Terima kasih. Kuala Kedah tapi murah. Kuala Kedah siap. Aku Jauh weh. ingat Kuala Kedah dekat-dekat dengan
nak sebelum pikat RTM tu okey lah. Itulah tahu. Faham. Mari. Kau. Hello, Assalamualaikum. Senang. Ni one point solution kereta sewa. Ya, betul. Nak sewa kereta ni. Bila tu nak pakai? Hari ni juga. Hari ni no. Ada kereta apa je? Hari ni jom nampak lagu tak ada ni penuh ni. Oh iya ke? Hari ni penuh. Nak pergi mana tu? Nak pergi Penang lah. Oh, hari ni penuh. Oh iya ke? Tak apalah. Tak apa kami. Terima kasih dah. Terima kasih. Aduh. Kedua tu dah ada. Lalu start. Kita sewa lalu start lah macam tu. Aduh guys. Alah, kenapa lah hari ni sebegini? Ini nama dia Rin. Rin. Hello, Assalamualaikum. Hello. Ini kereta sewa lalu start. Nak sewa kereta ni. Kereta sewa apa tu Encik nak? Ada kereta apa hari ni? Encik berapa orang tu? Kami berlima. Berlima. Sekarang yang available ada Azia New sahaja. Beza tak ada? Oh, beza tak available yang ni. Oh ya ke? Azia baru tu berapa? Yang new tu? Encik WhatsApp saya nanti saya bagi detail harga. Boleh. Boleh? Okey, terima kasih. Ya aura tu aku duk ejek-ejek dia boleh gelak dah, boleh rasa. Nama dia Rin kereta sewa. Sebab mana nak tekan ni. So guys, aku rasa kita mandi dulu jap. Sekejap lagi sambung balik vlog. Sebab kontak ni sekejap lagi tinggal pilih. Dah dapat kontak, so lagi tinggal pilih je yang mana nak. Yang ni nak kereta ni ke, nak yang ni ke, tengok berbandingan harga. So sekejap lagi kita sambung vlog balik. Kita mandi dulu, kita siap-siap bagi selesa. Sekejap lagi kita sambung vlog. Okay, so bye bye guys. Okay guys, betul-betul aku end tadi aku punya ni dah dapat kereta. Dah dapat kereta. So aku dapat kereta daripada mak aku. So mak aku cari kereta sewa ni. So aku transfer duit jap. So dah transfer duit guys. Dah transfer duit 150. So kita tunggu jap lagi kereta sampai. Sekarang ni kita siap-siap dulu, mandi dulu. Jadi kita tengok kereta apa yang sampai guys. So jumpa korang jap lagi, okey. Apa-apa pun jangan lupa untuk subscribe, like and share, okey. Jangan lupa untuk subscribe, okey. Kita nak kejar 100k subscriber sih. Penat-penat aku dah beli kamera baru. Subscribe saja. Aku dah beli mic baru. Subscribe tak? Apa akaun macam mana? Ada lah channel. Aku ada channel account aku. Tak famous guys. Tak famous. Aku punya channel banyak nyanyi. Adalah vlog makan ramen tu. So guys, jumpa korang jap lagi guys. Jom subscribe, bye-bye. Weh, sampai lah. Baik tu. Nak pergi mana ni? Kita nak ke Penang. Nak pergi Penang. Jangan beritahu nak pergi mana. Saya baru kita nak pergi mana. Ni kita nak ke Penang. Kok buat. tu. Oh, barai lah. Aku tidur. Barai lah. So guys, sekarang ni kita masih menunggu kereta sewa. Kereta sewa dah order. So kita tunggu kereta sewa sekarang. So on the way ke betul? Kita kena beli. No, kita sewa lagi on the way. Lagi ada tetamu jemputan menghantar. Artis jemputan. Jadi kita tengok siapa tetamu jemputan tu guys. Dia salah seorang daripada family aku lah. Salah seorang lah. Dia antara family aku lah. Antara kau dan... Aku ada Alphard ni. Serius, aku ada Alphard. Serius. Untuk konten YouTube macam pasal weh, serius. Aku ada Alphard untuk konten YouTube. Ni. Borok. Memang. Hantarnya cumi weh. Aku ada ni untuk konten ni je. Macam nak pergi Penang, kita naik Alphard atau Velfire. So aku ada Alphard. Memang. 400. Serius. Sehari. Memang. Ya Allah weh, tak percaya weh. Serius. Ya. Ya. Jadi tunggu kereta sampai. Dah lah VIP yang hantar. Lepas tu kereta tengok kereta apa. Alat. Tunggu sat. So jadi tunggu kereta sampai. Kita pun tengah siap-siap lagi. Jadi kita dah sampai, kita gerak terus, kita gaskan terus, okey. So ciao, bye-bye. Okey guys, kita sewa dah sampai guys. Ni bapak influencer ni. Lagi terkenal. Mak aku kat sana, mak aku yang tolong arrange ni lah. Alphard ni. Ni lah Alphard dia. Alphard warna putih. Ni lah Alphard warna putih tu.
So guys, hari ni sebenarnya kita akan pergi ke Penang guys. Kita akan pergi ke Penang hari ni. Kita akan pergi ke event Santai Ma. Tapi sebelum kita pergi ke event Santai Ma tu, kita akan pergi ke satu tempat ni. Dekat Jawi. Kat mana tu? Dekat Econ Safe. Nak buat apa kat sana tu? Aku ada interview kat sana nanti. Nantikan siapa yang aku akan interview kat sana nanti. So, kita dah sampai. Kita tunggu orang tengah bersiap lagi. So, sekejap lagi, kalau kita nak gerak, kita update. Okay? Jangan lupa subscribe, like, share. Bye-bye. Okay guys, so guys, kita dah nak bergerak ke Penang yang ini. Tengok. Ramai tu nak kereta dia. Kita naik Velfire Eco. So guys, kita akan pergi ke Jawi. Naik kenderaan tak baca weh. Doa naik kenderaan. Ada joki dah. Baca doa naik kenderaan. Sepatutnya yang lebih tua baca. Haji sekolah agama. Aku KV lah. Sekolah agama. Weh, dia tak ada sekolah agama kau sekolah KV ke weh. Doa tu basic je. Okey. Lu juga? Penang. Pulau Okey. Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Tuanku, semoga perjalanan kami ke Pulau Pinang berjalan dengan lancar dan tiada apa-apa perkara yang buruk. Doakan kami semoga selamat sampai. Amin. Jom pergi sampai ke Subhanallah subhanallah hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Baik Ustaz, mantap. Oh mantap bro, cameraman. Ikut depan dia kan. Orang tengah boleh cakap kan. Ikut depan. Okay, ini aku nak tanya Adam. Hari ni kita nak pergi Santai Ma. Hari ni apa yang hang rasa macam nak beli something lah dekat Santai Ma tu? Okey, benda ni aku dah fikir lama Azin. Apa dia? Aku nak beli satu slot je ni. Dia local brand yang orang kata apa, lari semakin menaik lah. Cakap banyak ni. Tunjuk je lah. Ya, this one. Ui, bos pun lah siap. So aku nak pergi tengok vibe dia kat sana. Tapi sebelum ni kita nak pergi interview dulu. Kita kena pergi Jawi dulu ni. Macam panjang. Apa kata kita end dulu? Geri-geri apple. Buat yang transition. Oh. Okay, transition. Okay, editor transition. So guys, ini kita dekat Ramly Burger guys. Ramly Burger, tengok Ramly. So kita tadi nak makan KFC, kita tadi nak makan McDonald. Kita makan benda yang lokal dan tak support is not real. Kita nak makan kat sini hari ni. Woi, mantap Adam cameraman. Okay guys, hari ni aku belanja guys. Awi tak payah. Dia dah makan. Tadi dia yang tak mau ni tau. Tak mau turun. Dia dah kenyang, tak mau turun makan. Okay, fine, tak payah. Macam nak shoot kontak tu saya kena cuma lewat. Nasi bukan. Nak apa Combo. Sini. Lepas tu rekod sangat. Memang handsome. So kita bayar dulu. Ni tengok macam ni lah member. Aku dah bayar, dah makan free, tinggal aku kat sini. Elok macam tu lah. Macam ni. Siap saya panggil nombor Pak. Okey, terima kasih. Lagi aku tengok, aku suruh dia ambil makan. Relax. Weh, dah ada mana ni? Tengok. Awak. Kau sama? Weh. Ini betul lah logik kat atas ni. Dalam ni kenapa? Awak duduk dalam ni. So, kita duduk dulu. Nah, lagi ambil makan. Okay, Razin pergi toilet. So sekarang kita nak ambil makanan yang kita dah order tadi, okey? Ni semua cukup dah bang? Okey, saya. Okey. We got our food. As you can see, we got an oblong ayam, oblong daging, and the one and only meatball. You know what I'm saying? Anjing. Kak. Okey. Hari ni kita akan melakukan ASMR. Mic weh dekat dengan ni mulut. Bunyi. Orang makan bagi bunyi kan? Sekejap. Kentang dia sangat tebal. Okay guys. We got our food here. Aku beli ayam ni je. Mana mic? Dia buat ASMR. So guys, hari ni kita makan. Aku ada hot dog. So hot dog dia macam ni tu. Wow. Baik tu kamera baru. Tak sampai record dalam minit tu dah makan tadi. Macam mana nak buka ni weh? Bukan aku punya ni macam ni lah.
Okay, bismillah. How the taste, bro? How the taste? How it is? The taste is very good. And the taste is very good. And I see you guys later, okay? I want to have fun with the food. Chokodok here. Look like. Okay, gerak. Jadi kita sama rekod lagi. Jadi kita sama rekod sebab kita nak makan dulu. Tak payah makan sambil rekod. Okay? So kita makan dulu. Okay, bye-bye lah. Okay, dah kita makan. So, jom kita bergerak terus ke Penang sebab aku dah tak ada time ni. Dah lambat ni. Aku nak kena interview je lagi pukul dalam, aku tak tahu sampai pukul berapa. Jangan lupa subscribe. So guys, kita bergerak terus ke sana. Nanti kita cut terus ke sana ke Econ Safe Jawi. So, jumpa korang lagi. Apple. Ha? Apple. Okay guys, ini adalah aktiviti kalau dalam Sejak kali pergi mana-mana. aku tak tahu lah kenapa selalu buat benda ni kan. Bukan lagu aku main drum. Weh guys, kalau pergi mana-mana lalu buat macam ni kan. Wajib lah. Wajib ah. Buka lagu sambil aku main drum. Ah. Buat. We must be mistaken. Oh, jago vokal. Ikan evolusi Atau hanya ilusi bagaikan mimpi jadi reality. Keadaan memaksa. Aku dah penat dah bolu. Okey guys, lagi kita sama balik. Aku saja tunjuk. Ini adalah aktiviti lah. So, Apple. Okey guys, kita dah sampai dekat Econ Safe Jawi. So, kalau korang nak tahu, aku kalau datang interview memang aku akan pergi tempat orang tu lah. Suruh juga kadang-kadang macam datang tempat aku, kadang suruh pergi tempat dia. Macam aku hari ni aku pergi tempat dia. Dekat sangat lah. Jangan lupa subscribe. Aku lalu. Okay, so jom. So guys, kita dekat Econ Safe. Hari ni aku nak interview si Syah. Okay, Syah ni adalah, dia kerja dekat Econ Safe ni. Dia cakap tadi, dia cakap dia dekat bahagian cashier. So aku tak tahu lah dia dekat cashier tak. So kita tengok lah. Shopping pula. Weh, shopping apa tu? Shopping pula. Weh, ni lah event bundle tu. Ni dah santai mall ni. Ni dah santai mall bro. Ni santai mall. Aku tengok dah member aku post. Oh, so aku tak boleh nak tipu lah. Okay. So kita dah jumpa Syah dekat cashier. Dia memang betul-betul kat cashier tu. So nak interview kat mana ni? Tu kan dalam Econ Safe je. Ha? Kat luar ah. Jom, boleh jom. Jom keluar Weh. Kita keluar balik daripada mana? Econ Safe ni. Dia tunggu Syah jap. Mana beg aku? Aku set up mic siap. Okay, mari aku ajar korang cara Razin set up mic. Okay, jom aku tunjuk macam mana Razin set up mic, okay? So, jom aku tunjuk dulu macam mana Razin set up mic. Okay, macam ni. Aku ambil mic DJI ni, aku letak dalam ni. Dan aku ambil aku punya mic ni, aku letak sini. So, dah jadi mic Razin. Okay. So, jom kita pergi kat Nisha. Kita tanya dia sikit. Hai. Ha? Apa dia? Nak tanya apa? Nak tanya soalan paling famous. Ini untuk YouTube tau. Ini untuk YouTube. Okey, ni untuk YouTube dulu. Nama apa? Syah. Nama Syah. Memang asal sini lah? Asal Selangor. Asal Selangor. Selangor kat mana? Kelang. Oh, asal orang Kelang. Lepas tu macam mana boleh duduk dekat Penang ni? Adalah masalah dia. Adalah masalah dia. Okey, faham. Okey. So jadi apa-apa aku update balik sebab aku nak kena interview dulu guys. So Apple. Green Apple. Okay guys, kita baru settle interview dengan Syah. So lepas memang main kerja ni. Tengah kerja ni. Oh. Tengah kerja ni. So Syah apa dia? Kerja sini as a apa? Syah supervisor kat kitchen. Supervisor kat sini lah. Lepas tu macam yang untuk konten apa semua tu? Dah stop dah. Diorang pergi ambil kat Econ Safe baling. Diorang tak masuk buat dah. Oh, faham. Okay guys, thank you Syah. Nanti kita jumpa lagi. Kalau ada rezeki. Nanti jemput lah kahwin. Mesti jemput.
So aku rasa video ni panjang. Betul, dah panjang Aisyah. panjang. Dah dekat 20 minit kan? Betul. Dah dekat 20 minit. So kita jumpa nanti lah. Kita jumpa next video. So video ni tak sampai lah kat Santaima. So kita sampai sini dulu. Nanti kita tengok next vlog ke Santaima. So Aisyah, apa-apa pun jangan lupa untuk Jumpa kena kahwin. kahwin. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Tekan loceng. Okay. Like, So guys, jangan lupa subscribe, like and share. share. So bye-bye guys. Bye. Green apple.